Satu perkara, apa yang kita mahu daripada majlis kita pada malam ini, kita mahukan seluruh rakyat, tanpa mengira parti politik, tanpa mengira keturunan, tanpa mengira apa jua kumpulan-kumpulan yang dianggoti oleh beliau, maka marilah sama-sama kita mempelajari agama Islam, akidah ini. Kerana itu bukan hanya seruan daripada kita, tetapi seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersatu dengan agama ini. InsyaAllah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersatu, mampu untuk kita mengekalkan akidah bukan saja dalam diri kita, InsyaAllah akan kita pertahankan kepada anak cucu kita yang akan datang, insyaAllah. Jadi majlis tanpa melengahkan, saya menyebut Al-Fadil Ustaz Ismail Mina Ahmad untuk meneruskan majlis kita pada malam ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat pengurusi yang dihormati, pimpinan masyarakat dan belia kawasan ini, para hadirin dan hadirat sekalian, syukur kita sekali lagi kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berhimpun untuk kita sama-sama kongsi maklumat yang semata-mata untuk kita daulatkan Islam melalui akidah Islamiah yang sebenar. Seperti mana yang kita sama-sama faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan rasul-rasul dan nabi-nabi tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengajar akidah kepada umat manusia dan juga jin, seperti mana yang sama-sama kita faham bahawa Nabi SAW dihantar untuk masyarakat manusia dan juga jin. Jadi daripada risalah yang dibawa oleh para rasul kepada umat manusia, ternyata bahawa akidah ini adalah satu perkara yang teramat penting, yang wajib kita pelihara. Ia, yakni akidah, ialah pemersatu ummah manusia.
akidah, tidak lain. Daripada akidah inilah akan berpecah kepada perkara-perkara yang lain yang disebut dalam syarat kita, puasanya, solat, sembahyang dan seterusnya. Jadi hadirin dan hadirat yang terhormat, sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh sahabat kita ialah mobilisasi ummah, yakni menggerakkan ummah tanpa mengira partai politik, tanpa mengira fahaman politik. Kita gerakkan ummah semata-mata untuk menjunjung akidah yang diwarisi oleh para rasul dan terakhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini meneruskan usaha untuk menegakkan akidah, kerana tidak ada kompromi di dalam akidah, tidak ada tolak ansur di dalam menegakkan akidah. Kata Imam Hasan Al-Banna, seorang mujahid dakwah yang besar, kira-kira 5 atau 60 tahun dahulu, kata dia, akidah tidak boleh dijual beli semata-mata untuk perpaduan. Maknanya perpaduan mestilah didasarkan kepada akidah. Maka saudara saya, saudara pengusi, saudara Mentoha sebut tadi, kita pada malam ini ada beberapa tempat doa, yang mana 3 akan sini, pemimpin masyarakat menerangkan kepada masyarakat, berjumpa masyarakat untuk menerangkan sesuatu. Kita ingat apa yang Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'una al-qaul, kita ni dengar apa orang bercakap, tapi kena ingat, wa yattabi'una ahsan, ikut mana yang baik, ikut mana yang baik, ikut mana yang benar. Kita dengar. Ini problemnya ialah nak dengar benda yang baik pun tidak mau. Ini masalah kita. Kita nak dengar perkara yang baik pun tak mau. Orang Islam wajib mendengar yang baik, daripada orang yang boleh menerangkan benda yang baik. Siapa? Benda yang baik hanya ada daripada orang yang faham mengenai agama, mengenai akidah dalam bab ini. Sebab itu, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sama-sama kita maklum, ayat yang sama-sama kita pelajari di masjid dan surau, iaitu siapa orang yang baik, siapa orang yang baik menurut agama Islam, siapa orang yang baik menurut Al-Quran. Ayat berbunyi, kuntum, kata Allah SWT, anda semua, yang ini di kalangan generasi sahabat, kuntum khairu ummatin ukhlidat linnas, anda semua ialah orang yang baik, orang yang baik yang dizahirkan di kalangan manusia. Kenapa? Kerana ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang baik. Ingat, orang yang baik, generasi yang baik, manusia yang baik, kata Al-Quran, ialah manusia yang menyeru kepada yang benar. Ta'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf di sini, tuan-tuan yang dihormati, mengikut mufassirin, mengikut ahli tafsir, ma'ruf di situ dalam ayat tadi itu ialah yang menyeru kepada tauhidullah. Ini kena ingat. Orang yang menyeru kepada mentauhidkan Allah, itulah orang yang sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Sebab itulah kita tengok
para rasul yang diutuskan oleh Allah SWT dan Nabi. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah semata-mata. Kena ingat, benda yang ma'ruf di situ mengikut mufassirin ialah mentauhidkan Allah. Tetapi dengan perjalanan masa, manusia sudah hilang mentauhidkan Allah SWT. Sejarah telah membuktikan kepada kita, apabila sebagai contoh zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam mengajak dan mengajar manusia kepada tauhid. Tetapi apabila Nuh alaihissalam wafat, pengikut-pengikutnya telah syirik menyembah berhala. Dan demikianlah seterusnya, sehinggalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menyatukan dengan kukuh kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya saling berperang dalam waktu yang cukup lama. Ini cerita macam pas dengan UMNO lah, perang lama. Perang lama sungguh, 50 tahun lebih kurang. Jadi hadirin hadirat, Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam telah dapat menyatu padukan kabilah-kabilah yang berperang, berjaya. Dan kena ingat, disatu padukan mereka ini di atas kalimah tauhid. Di atas kalimah tauhid. Sebab itu kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa baginda menyeru kepada kalimah tauhid, dalam masa yang sama baginda telah memusnahkan berhala-berhala sembahan masyarakat pada masanya. Kita lihat di Mekah, dalam Fathul Makkah, berhala-berhala itu dimusnahkan. Di zaman itu hadirin dan hadirat, syirik ataupun kontra atau anti atau bercanggah dengan tauhid ialah seketul batu atau seketul tamar. Kan cerita lucu kan, kita tengok dalam sejarah. Orang-orang musyrik pada masa itu selain daripada batu apa semua ni, berhala dia buat daripada buah tamar. Buah tamar tu dia buat berhala, dia buat bentuk elok-elok, agaknya macam zaman sekarang lah, apa kata, kek bentuk macam-macam bentuk kan. Dia buat. Jadi orang musyrik pada masa itu dia buat tamar, bentuk apa nama tu, berhala dia. Jadi bagusnya dia orang tu, bila dia lapar, dia berkata, hang ni tak boleh bagi aku makan apa, baik aku makan hang. Dia apa ambil makan. Jadi berhala pada masa itu dia pun makan. Dia makan tokong dia, dia makan berhala dia. Jadi apa yang saya nak sebut hadirin dan hadirat, syirik pada masa itu ialah menyembah seketul benda, batu ke kayu ke tak kira lah, dia buat. Dia buat. Tetapi syirik di zaman sekarang ini dipopulerkan, dibawa, dimasyhurkan oleh seorang aktivis politik. Bukan dia ajak kita sembah, dia bukan ajak masyarakat Islam sembah batu atau buah tamar tadi, tak. Tetapi mengajar, menyebarkan, mempromosi. Ini bukan apa namanya tu, supermarket je promosi barang baru, tak. Dalam agama lah, akidah pun nak dipromosi agama baru yang dinamakan akidah liberalisme dan pluralisme. Kalau orang Kelantan nanti agak berdiah tu deh.
Liberalisme tu apa dia? Sekejap lagi kita ambau koyak. Baik. Kembali kepada tauhidullah tadi. Seperti mana yang kita sama-sama baca sejarah. Sama-sama kita baca sejarah. Gerakan untuk mentauhidkan Allah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya telah dilawan dengan gerakan pemurtadan. Sejarah Islam telah menerangkan kepada kita gerakan pemurtadan sudah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wujudnya nabi-nabi palsu. Saya tinggal di Keramat, Kuala Lumpur. Dalam 5 km daripada rumah saya tu, lebih kurang 5-6 kilometer ialah zoo. Belakang zoo untungnya orang kawasan tu kerana dia ada Nabi Melayu. Nama dia Cikgu Kahar, tak silap saya. Cikgu Kahar. Jadi untung orang situ. Jadi itu gerakan pemurtadan. Di zaman Rasulullah SAW ada orang yang mengaku menjadi nabi palsu. Segera Allah Subhanahu Wa Taala, segera Nabi SAW bangun memusnahkan mereka hingga ke akar umbih. Habis satu fasa. Ni kita nak cerita gerakan pemurtadan. Seperti mana yang dibuat oleh sahabat saya, Saudara Norman dan sahabat yang lain. Nak basmi pemurtadan. Baik. Habis cerita di zaman Rasulullah SAW. Habis Nabi palsu. Ada yang seronoknya, ada Nabi lelaki, ada Nabi perempuan. Zaman sekarang sudah hadirin dan hadirat, ada juga orang intelektual, orang yang berpendidikan mengatakan Sayyidah Maryam itu adalah Rasul wanita. Ini sekarang ada. Sekejap lagi kita pelan-pelan cerita. Baik. Habis di zaman Nabi SAW, gerakan pemurtadan ini tak berhenti. Berlaku lagi gerakan pemurtadan di zaman Sayyidina Abu Bakar ketika baginda menjadi khalifah. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala pun membasmikan, membenteras gerakan pemurtadan. Habis. Kemudian saudara hadirin dan hadirat ingat, kira-kira 700 tahun kemudian di Andalusia atau di Spanyol, gerakan pemurtadan besar-besaran berlaku ketika mana umat Islam berpecah. Orang Islam menjadi agen, menjadi alat orang-orang Kristian di sekeliling bandaraya atau di sekeliling negeri dia. Ingat, pemurtadan besar-besaran berlaku di semenanjung Iberia atau di Spanyol atau di Andalusia apabila kekuasaan Islam kalah kerana kerajaan-kerajaan Islam dan orang Islam di sekeliling Granada menjadi agen pemurtadan, menjadi agen kepada si Kristian ini menjahanamkan kerajaan yang berteraskan Islam. Maka jatuhlah kerajaan Granada, habis seluruhnya seluruhnya Andalusia jatuh ke tangan salib Kristian. Di sinilah berlakunya pemurtadan besar-besaran di dalam sejarah umat Islam. Orang Islam dihalau daripada negara mereka, Andalusia, yang mana tak sempat lari, dibunuh. Yang mana tak sempat dibunuh, dipaksa untuk murtad. Ini yang berlaku dalam sejarah. Kita tidak mahu perkara ini berulang di dalam negara kita, terjadi kepada keluarga, terjadi kepada sahabat handai kita, adik-beradik kita dan seterusnya. Hadirin dan hadirat yang terhormat, sejarah penting, sebab itu sejarah dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dan diulang-ulang oleh Allah SWT menceritakan bagaimana tamadun zaman Nabi Lut, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Shu'aib dan seterusnya. Allah Ta'ala ulang-ulang cerita ini supaya menjadi iktibar kepada kita bahawa apabila akidah itu tidak dipertahankan, maka Allah SWT akan menghancurkan tamadun atau masyarakat itu. Jadi kembali kepada gerakan pemurtadan. Hadirin dan hadirat, selepas daripada permurtadan besar-besaran di Andalusia, tentera salib Kristian baik itu Ghairah untuk memurtadkan seluruh dunia yang ditumpukan kepada dunia Islam, maka Eropah yang diwakili pada masa itu oleh negeri Portugal, Spanyol, berlumba-lumba menghantar lanun-lanun untuk memurtadkan ummah. Saya khususkan kepada Nusantara ini, hadirin dan hadirat. Mereka menggunakan perkataan mubaligh Kristian. Saya mengatakan bahawa mereka itu ialah penyamun, mereka itu ialah lanun laut yang memaksa orang tempatan untuk menganut agama Kristian. Baik. Peristiwa ini berlaku tidak lama. Sekitar sekarang tahun 2000 sekitar 500 tahun dahulu atau 600 tahun dahulu. Gerakan pemurtadan yang dilancarkan oleh Kristian Eropah untuk alam Melayu ini gagal melalui ketenteraan. Mereka menyerang Nusantara, alam Melayu dengan tentera. Kita lihat bagaimana bangunnya orang-orang orang alam Melayu di Maluku, di Sulawesi, Bugis, di Aceh, di Jawa dan seterusnya. Mereka ini bangun menentang sehingga tidak satu saat pun orang Kristian ini dapat lelap tidur. Walaupun mereka dapat menguasai negeri, tapi dia tak dapat tidur. Seperti mana orang Israel sekarang, setelah mereka merampas bumi Palestin, mereka tidak dapat tidur. Tak dapat tidur. Ada juga orang Melayu, Malaysia ni nak mempertahankan dia. Sekali lagi kita cerita. Kembali kepada gerakan pemurtadan melalui tentera, melalui kekuasaan. Gagal. Jadi apa helah? Apa helah? Helahnya ialah seperti mana yang tuan-tuan tahu, tuan-tuan pun baca di dalam Al-Quran mengatakan bahawa Iblis ketika dia dihalau daripada syurga, dia memohon satu permintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya telah mengizinkan permohonan permintaan si iblis tadi. Apa dia? Dia nak menyesatkan Bani Adam, anak cucu Adam. Baik. Orang Kristian ini sudah mati akal. Bagaimana misi untuk memurtadkan orang Islami dapat dibuat? Dengan tentera. Mereka sudah kalah di alam Melayu. Kita ingat tentera perang Sabil dalam hikayat dalam di alam Melayu, tentera perang Sabil. Mereka kalah. Jadi dengan peperangan bersenjata mereka kalah. Maka mereka mencari akal seperti mana yang dinasihatkan oleh iblis. Kita jangan guna tentera sekarang ni, kita gunakan dengan cara yang halus, iaitu melalui pemikiran. Maka timbullah, oleh kerana iblis menasihatkan orang Kristian
maka timbullah apa yang dinamakan gerakan pemurtadan melalui fahaman baru yang dinamakan fahaman liberalisme, pluralisme agama. Baik, sebelum itu kita kembali tengok di India. Kita tengok sejarah sikit. Di India, apabila Muhammad bin Qasim rahimahullah dapat menguasai India, benua India besar tu ya, dia telah dapat melalui proses masa menubuhkan kerajaan Islam di India. Tetapi ialah dengan hikmah Tuhan, wujud seorang pemerintah yang bernama Akbar. Maharaja Akbar ini adalah seorang yang berfaham bahawa semua agama sama sahaja. Maka dia telah menubuhkan satu agama yang bernama Din Ilahi. Semua ini saya catat sambil lalu. Apa kaitan faham semua agama dengan kekuasaan? Ini kita akan cuba tengok sekali insya-Allah. Kalau tak lupa, kalau ada masa. Baik. Jadi faham agama, semua agama sama, adalah idea yang dimasukkan oleh iblis ke dalam orang Kristian. Dia nak pegang teruk sangat dah. Jadi melalui fahaman yang tidak melibatkan wang, tidak melibatkan tenaga, tidak melibatkan nyawa, maka iblis membisikkan. Ini dalam Quran, tuan-tuan. Iblis mengasut orang kafir supaya orang kafir ini mengasut orang Islam. Ini. Maka berlakulah hal ini di dalam masyarakat Islam sekarang, iaitu faham liberalisme. Faham liberalisme ini ialah satu faham yang bebas, yang dia tidak terikat dengan agama. Kalau orang yang bukan Islam, tak apalah, buatlah hang punya hal, awak punya pasal. Tapi orang Islam sendiri, orang Islam yang mengaku dia adalah pejuang Islam, juga menerima faham liberalisme agama, iaitu agama ini tak semestinya Islam itu benar. Mana hujah yang dia pakai? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan agama sesungguhnya ad-din, agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya al-Islam. Inna ad-dina indallah al-Islam. Tuhan kata. Tuan-tuan yang dihormati, Allah mengatakan mengiktiraf hanya Islam saja. Islam saja yang diterima oleh Allah. Apa definisi Islam? Apa dia makna Islam? Islam itu mengucap dua kalimah syahadat. Syahadat Allah dan syahadat Rasul. Menerima rukun iman, menerima rukun Islam. Itu definisi Islam. Tetapi orang liberal ini mengatakan bahawa Islam itu Islam itu ialah percaya adanya Tuhan dan buatlah, beramallah dengan amalan agama yang kamu anuti sekarang ini. Ini liberal. Dan ini dikembangkan sekarang. Orang liberal ini juga berkata, kita tidak perlu mengikatkan diri kita dengan ulama-ulama. Kalau kita tidak boleh ikat diri dengan ulama, kita nak ikat dengan siapa? Sebab itulah mereka ini memisahkan diri mereka dengan ulama-ulama Islam, tetapi mereka mengikatkan diri mereka dengan orang-orang bukan Islam di dalam memberi kefahaman Islam, di dalam menguraikan Islam. Di mana rasionalnya? Dan ini dibawa, tuan-tuan, secara besar-besaran. Saya tadi terlupa, memang nak bawa bukunya daripada rumah, tapi terlupa. Pemikiran ini kita kena awasi. Ini bertentangan dengan tauhid. Tauhid kita ialah mengatakan
bahawa Allah Subhanahu wa taala itulah agama Allah Subhanahu wa taala, itulah utusan Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala itulah yang sebenar-benarnya. Dan ini tauhid kita. Kalau tolak Rasul, mana kita tidak bertauhid. Tolak seorang saja Rasul, kita katakan Nabi Isa lah, kita kata dia bukan Nabi. Itu wasak akidah kita. Tetapi golongan pluralisme ini, golongan liberal ini tidak berkata begitu. Mereka berkata semua agama sama sahaja. Semua agama sama sahaja. Ini kita kena ingat betul-benar, betul tuan-tuan. Semua agama sama. Tidak. Agama yang diterima Allah hanya Islam. Seperti yang kita beri definisi tadi. Sebab itulah mereka ini berkata bahawa kita tidak boleh mengatakan bahawa agama Islam, agama yang dianuti oleh orang bukan Islam itu salah. Ini orang ini berkata. Mereka ini, saya sebut tadi, apa namanya itu, akbar. Akbar ini berfaham semua agama sama. Dan dia menguasa. Inilah yang kita bimbang. Kalau orang yang berfahaman semua agama sama, dan dalam masa yang sama dia memiliki kuasa, bayangkan saudara, apa akan jadi kepada masyarakat. Sebab itu kumpulan ini mengatakan bahawa boleh kahwin di antara orang Islam dengan bukan Islam. Boleh berkahwin. Saya ada buku diterbit oleh kumpulan ini. Oleh kerana faham mereka itu agama semua sama, maka dia wajar diharuskan berkahwin orang Islam dengan bukan Islam. Lelaki bukan Islam boleh berkahwin dengan wanita Islam, lelaki Islam boleh kahwin dengan wanita. Bukankah perkara ini perkara akidah? Inilah yang kita memerlukan satu mobilisasi ummah untuk menyekat kumpulan ini daripada menguasai kepimpinan. Sebab itu Sayyidina Muaz bin Sayyidina Muaz, Nabi SAW memberitahu kepada dia, wahai Muaz, sekiranya anda dapat membawa satu orang ke dalam agama Islam, maka lebih baik daripada kamu menguasai apa yang ada di antara langit dan bumi. Kalau Putrajaya itu kecil sangatlah. Kalau sekadar Putrajaya kecil, bandingkan dengan membawa satu orang ke dalam. Jadi poin yang nak disebut bahawa akidah ini bukan benda mainan. Kita kena faham benar-benar bahawa aliran untuk mencairkan akidah kita ini sedang berleluasa. Bukan dari kalangan orang bukan Islam, tapi juga dibuat oleh orang yang di dalam kumpulan Islam yang disebut oleh Datuk Hasan yang berhormat Datuk Salih sebagai parasit akidah. Sebab itu para hadirin yang dihormati sekalian, di dalam akidah kita, di dalam akidah Islam, kita sangat-sangat dituntut, wajib kita mengenali apa itu akidah Islam yang sebenar. Dan kita juga kena mengenali mana akidah yang bertentangan dengan Islam. Dalam keadaan pada zaman klasik dulu, ulama-ulama Islam menerangkan kepada masyarakat pada zaman itu, kurun yang ketiga, keempat, kelima, 6 hijrah sebagai contoh, mana akidah Islam, mana akidah yang bukan Islam. Maka ulama-ulama menerangkan yang bukan Islam ini Mu'tazilahnya, Syiahnya, Mujassimahnya dan macam-macam lagi. Dia kena betul. Maka sekarang hadirin dan hadirat, kita kena faham apa itu akidah kita, dan juga kita kena faham apa itu akidah yang bercanggah dengan akidah Islam yang saya sebut tadi, pluralisme agama, liberalisme agama. Inilah parasit yang ada dalam tubuh badan
kumpulan Islam. Ini parasit. Inilah kanser yang boleh menjahanamkan organ-organ dalam tubuh umat Islam. Kita kena awasi. Sebab itulah hadirin hadirat. Sebab itulah rasul-rasul dan ulama-ulama kita bersungguh-sungguh mengajak manusia faham Islam, faham tauhid, dan mengajak manusia menentang mereka, menentang orang yang memberi promosi kepada kesyirikan. Kita tidak boleh tolak ansur. Kita boleh berkhilaf. Nak semayang sebagai contohlah. Nak semayang katakan, tak mau angkat tangan, tak apalah. Pergi Allahu Akbar, tak apa. Tak ada masalah khilaf. Tapi dalam akidah tidak boleh. Tidak boleh. Kalau seorang itu meninggal di dalam akidah yang bukan Islam, na'udzubillah, maka itu dinamakan mati dalam su'al khatimah. Ini yang kita bimbang, kita tak sedar. Jadi oleh yang demikian, mobilisasi ummah yang dibuat oleh sahabat kita Datuk Hasan, Nu'man Toha, adalah di atas kesedaran untuk memelihara akidah kita daripada rosak. Sekarang ini para hadirin, selain daripada faham liberalisme agama, sekali kita pergi tengok sikit lagi, ialah faham Syiah. Faham Syiah ni para hadirin ialah, saya sebut, Khomeini lah yang dijunjung-junjung ramai orang. Khomeini telah mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di dalam kitabnya Kashful Asrar. Kita ada hitam putih. Orang yang berfaham Syiah ini sekarang menguasai sebuah partai yang menisbahkan mereka kepada Islam. Faham Syiah, ingat. Mereka berkata, ini faham politik ya. Ada seorang kuat di sini. Ada di kawasan Meru ni, ada satu orang yang kuat mempertahankan Khomeini. Kata dia politik. Bukan politik, akidah. Saya ulang balik, di dalam kitab Kashful Asrar Khomeini, tulisan Khomeini, dia telah mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar dan Umar kafir, kita ni apa? Inilah kita kena jaga, hadirin hadirat. Kita kena bendung bersama-sama dengan Sekretariat Mobilisasi Ummah untuk mempertahankan akidah yang sebenar. Kemudian saya katakan tadi, nak kembali balik kepada faham liberalisme agama. Pertamanya, liberalisme agama ialah menyatakan semua agama sama. Baik. Nombor dua, dia kata apa pula? Keselamatan di akhirat ini akan dinikmati oleh semua agama. Maknanya orang Hindu, orang Kristian, orang Buddha, orang pagan, ni dah sembah batu dan seumpamanya, dia bukit buka, sama-sama selamat. Ini bercanggah dengan Islam. Ini dibawa. Arus ini sudah berjaya dikembangkan di Indonesia. Sehingga macam saya katakan tadi, ya, macam saya katakan tadi, Tuhan itu satu, kata dia. Jalan untuk ke Tuhan itu banyak. Jadi masing-masing nak menuju kepada Tuhan. Tidak. Quran menyatakan sekumpulan fariqun fi jannah, sekumpulan masuk syurga, wa fariqun fi sa'ir, sekumpulan lagi masuk dalam neraka. Ini kita kena jaga. Kita tak sedar dalam kegiarahan setengah-setengah kumpulan untuk menawan Putrajaya, mereka telah menggadai akidah. Bukan menggadai benar, menggadai akidah. Dalam kegiarahan untuk menawan Putrajaya, jangan. Akidah tidak boleh dijual beli.
Ini dia poin dia. Jadi hadirin dan hadirat, kita kena faham betul-betul. Dan kita tidak boleh langsung memberi ruang kepada kumpulan ini untuk menguasai, menduduki mana-mana tempat di dalam kepimpinan masyarakat, walaupun dalam kepimpinan paling rendah. Kalau sekadar dia di pemimpin yang rendah, kata pemimpin masyarakat, apa yang dalam masyarakat, Tok 4 lah katakan. Kalau Tok 4 berfaham semua agama sama, anak buah dia jadi macam mana? Akan ikut Tok 4. Apalagi kalau dia memiliki pemerintahan, menguasai pemerintahan, maka polisi negara akan menjurus kepada semua agama sama. Maka akibat daripada faham inilah, maka mereka ini mengatakan bahawa aktiviti seks songsang ini tidak ada apa-apa. Aktiviti yang biasa disebut langsung akibat LGBTIQ, tambah lagi dua lagi di belakang tu, tak ada apa-apa. Kita jangan kacau mereka ini. Itu hak kebebasan. Ini adalah akibat daripada faham liberal. Bila dia faham liberal, habis semua kuasa, sehingga seks sosang pun nak dibenarkan. Cuba kita bayangkan, hadirin dan hadirat, musnahnya masyarakat. Allah Ta'ala memberi laknat kepada kaum Lut akibat seks songsang. Ini yang kita nak dipertahankan. Ini yang kita nak dibawa ke Malaysia. Dibawa oleh orang yang faham agama, yang kunun-kununnya faham agama. Ini problem kita. Kita jangan ingat bahawa aktiviti politik satu hal, nak melawan korupsi ke, nak melawan apa, satu hal. Tetapi kita kena ingat, satu lagi agenda yang besar kumpulan ini ialah untuk mendemokrasikan agama. Maknanya siapa sahaja boleh bercakap mengenai agama. Sebab itu aktiviti yang dibuat oleh Datuk Hassan dan kawan-kawan di Kerajaan Selangor untuk membenteras maksiat ditentang oleh kumpulan ini. Kumpulan ini ialah kumpulan yang faham semua agama, yang faham liberal, iaitu kita tidak boleh ganggu aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh individu. Ini yang berlaku. Sebab itu Datuk Hassan semasa beliau menguasai menjawat portfolio agama, tak ada berjaya kerana beliau disekat. Bukan disekat oleh orang bukan Islam, tapi disekat oleh orang Islam sendiri. Ini yang kita jadi masalah kita. Kita kena kenal individu ini. Mungkin Datuk Hassan boleh cerita agaknya, sebab Tuan Pengurusi sebut tadi orang yang tuan diri tu boleh menerangkan yang sebenar. Saya bukan tuan ni. Ini hadirin hadirat. Ini pasal apa? Akibat daripada faham liberal. Jaga. Bahaya. Kita ingat, saya ambil satu contoh ya. Saya dulu dalam ABIM, Pertubuhan ABIM tahun 70-an. ABIM. Dalam usrah-usrah kita bincang mengenai faham mengenai aktiviti pengkristianan Nusantara alam Melayu dalam masa 25 tahun. Itu sejak tahun 70-an. Sekarang mungkin dah lebih sikit kan. Jadi program mereka itu hampir berjaya. Mereka ini menggunakan ajan-ajan mereka dari kalangan orang Islam. Ini yang masalah kita. Kalau dia menggunakan orang yang bukan Islam, kita tahu. Tapi dia menggunakan orang Islam yang bercakap sama dengan kita. Mungkin kadang-kadang dia pula jadi imam. Sebab kita tidak faham siapa orang itu. Dan di sini ada seorang yang berstatus ahli parlimen. Dia mungkin di sekitar tuan-tuan ni, dia membuat satu kenyataan. Saya bersama dalam majlis itu, kata orang ini, kita perlu membuka, di istilah Arabnya fathuz zara'i, membuka pintu kecelakaan. Padahal di dalam kaedah fiqh Islam
tuan-tuan guru kalau ada sini tolong betulkan ya. Dalam kaedah fiqh Islam dinamakan saddu zara'i, tutup pintu kecelakaan, pintu maksiat kita tutup. Tapi seorang MP ini daripada partai yang berjenama Islam mengatakan fathuz zara'i, buka pintu kecelakaan. Inilah faham liberal. Maknanya apa yang kamu sekat-sekat, buka je lah, bagilah dia buat apa dia nak buat. Ini bertentangan bertentangan ayat Quran, bertentangan hadis, bertentangan dengan ijma'. Maksiat itu wajib disekat. Dia nak buat, kita nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Macam anak kita lah. Kita bukan suka dia main tepi jalan, dia nak juga main. Ada buat, payah. Jadi orang yang seumpama ini perlu wajib dihalang. Jangan mereka ini menjadi wakil ummah bercakap di parlimen. Wajib dihalang. Wajib. Cuba bayangkan, ulama nak menyekat saddu zara'i. Orang ini nak buka dan bercakap sebagai wakil Islam. Mana dia kias kalau tidak dalam Quran, kata dia. Padahal Quran dah jelas. Kena sekat. Banyak ayat Quran lah. Contohlah Quran, la taqrabuz zina, yang biasa kita buat. Zina tu jangan hampir. Buat lagi salah lah kan. Ini tak dia suruh buat. Maknanya suruh buat lah, dia buka pintu pintu apa? Pintu maksiat ni dia buka. Ini susah. Hadirin kita kena faham. Orang kualiti yang macam ini tidak wajar menjadi wakil kepada umat Islam di mana-mana tempat di atas muka bumi ini. Sebab itulah kita lihat, kerana marahnya Nabi Nuh AS sehingga dia berdoa, ya, saya cakap Melayu lah, mudah kita ni, memohon kepada Allah SWT, jangan tinggal satu orang pun orang kafir di atas muka bumi ini. Itu punya marah sangat. Tauknya maksiat dibuat oleh orang bukan Islam. Jadi hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, maka apa yang kita boleh buat, peranan kita di dalam memberi sedikit sumbangan bersama-sama dengan sahabat yang diterajui oleh Saudara Norman dan Datuk Hassan dan kawan-kawan yang lain, untuk sama-sama kita memelihara akidah kita. Apa yang boleh kita buat? Pertamanya, kita faham akidah kita yang sebenar. Yang kedua, kita faham akidah yang bertentangan dengan akidah Islam. Satu. Kemudian kita mesti berganding bahu untuk menyekat pergerakan ini. Ini adalah pergerakan untuk satu pergerakan untuk mewujudkan satu tamadun maksiat. Sebab maksiat yang paling besar ialah maksiat yang menyanggah akidah. Ini maksiat yang paling besar. Menyanggah akidah, mewujudkan perkara yang bertentangan dengan akidah. Ini maksiat yang besar. Tuhan boleh ampun dosa orang minum arak. Tuhan boleh ampun orang yang tidak solat. Tapi Tuhan tidak ampun orang yang akidahnya rosak. Tuhan tak ampun syirik. Kerana syirik ini menduakan Tuhan, padahal Tuhan itu satu. Sebab itu kita lihat hadirin hadirat, orang sekarang bersungguh-sungguh berusaha untuk mewajarkan kalimah yang mulia, kalimah Allah Subhanahu Wa Taala itu dikongsi guna oleh semua agama. Tidak. Kerana konsepsi atau tasawur atau kefahaman Allah kita dengan kefahaman Allah orang bukan Islam lain. Saya ambil satu contoh. Kadang-kadang kita, kawan-kawan kita orang Tionghoa, orang Cina, dia akan kata ini semua Tuhan Allah kasihlah.
Kalau kita tanya dia, Tuhan Allah macam mana lu punya faham itu Allah macam mana? Dia pun kalang kabut. Jadi tasawur kita tentang Allah dengan tasawur atau faham kita tentang Allah, mengenai Allah, berbeza sama sekali. Sebab itu kita haram, tidak boleh orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah. Tak boleh. Sebab Tuhan kita lam yalid, ini biasa, walam yulad. Adapun Tuhan orang Nasrani, Tuhan orang Nasrani, mereka mengatakan Isa alaihissalam itu anak Tuhan. Tuhan orang Yahudi mengatakan bahawa Uzair itu ibnullah, anak Tuhan. Bagi kita Allah, kita lam yalid walam yulad, tak beranak dan tidak beranak, tak ada ahadun ahad. Jadi macam mana kita nak berkongsi? Orang ini dengan faham liberalisme agamanya untuk mendapat sedikit habuan di dunia, memberi promosi besar-besaran, kamu orang Hindu, kamu orang Buddha, kamu orang Kristian, boleh sama-sama menggunakan perkataan Allah. Dia ini, Mamat ini yang mewajarkan. Pasal dia undi. Pasal nak pergi Putrajaya. Padahal yang saya sebutkan tadi, bahawa Nabi SAW cakap kepada Sayyidina Muaz, seorang bawa masuk Islam lebih baik daripada kamu memiliki apa harta ada di antara langit. Ini Putrajaya apa saja, dah berkulak dah pula ni pun. Ini hadirin hadirat, kita kena perspektif, tasawur, gambaran kita kena benar. Jadi sebab itulah moto atau tema yang dibawa oleh sahabat saya ini, Datuk Hassan dan Solomon, ialah soal akidah. Akidah tidak ada kompromi. Jadi hadirin dan hadirat yang dihormati, kembali kepada gerakan pemurtadan di Nusantara, di alam Melayu ini, khusus di Malaysia. Gerakan ini adalah gerakan yang terancang. Gerakan terancang, bukan gerakan macam, ya, memang terancang. Sebab tu saya katakan tadi, masa saya 5 tahun 70-an dulu, gerakan Kristian mengatakan dia nak mengkristiankan Nusantara, alam Melayu ni dalam masa 25 tahun. Mungkin sekarang dah lebih kan? Baik. Gerakan terancang. Bagaimana kita katakan gerakan ini gerakan terancang? Kenapa kita katakan? Baik, pertama, Al-Quran menyatakan bahawa orang Yahudi, orang Kristian ini tidak akan henti-henti, tidak akan rasa penat, tidak akan rasa selesa, tidak akan reda sekiranya orang Islam tidak dimurtadkan. Lantar do'an kahut, ayat-ayat itu biasalah, saya tak ulang lah. Baik. Jadi murtad tak semestinya membawa seorang Muslim atau Muslimah pergi ke kuil Hindu, pergi ke tokong Cina, pergi ke Wat Siam, pergi ke sinagog. Tak semesti. Memadai dengan orang Islam ini mengaku bahawa semua agama sama. Macam saya sebutkan tadi, cukup. Tak perlu kamu pergi. Satu. Yang kedua, mewajarkan kalimah Allah tadi. Baik. Sekarang yang ketiga, tak semesti. Saya kata tak semesti bawa dia ke sinagog atau ke Wat Cina. Yang ketiga ialah kamu berperanan untuk mengelirukan umat Islam di dalam wilayah, di dalam lingkungan kekuasaan kamu. Ini dia. Ini yang paling bahaya. Sebab itu, saudara terhormat, ada seorang pemimpin sebuah partai di Malaysia, parti di Malaysia ini, ketika satu solat Jumaat, satu solat asar jamaah, solat asar di rumah orang berkenaan, ada seorang Hindu daripada Singapura sama-sama sembahyang jamaah dengan. Banyak orang tak dedahkan benar lagi. Jadi rosakkan agama daripada dalam, rosakkan agama dari dalam. Inilah keputusan yang dibuat oleh kumpulan
kumpulan Yahudi antara bangsa yang berpengkalan di Amerika. Keputusan mereka apa antaranya ialah menjadikan orang Islam ini ajan mereka untuk menjahanamkan akidah. Kita tak sedar. Di Indonesia sekitar tahun 68, 69, kumpulan kecil sahaja yang memberi promosi kepada faham liberalisme dan pluralisme agama ni. Kecil. Tapi sekarang kumpulan ini sudah menguasai puluhan kampus universiti, dan kampus universiti pula kampus universiti yang mengajar agama. Di Malaysia, alhamdulillah belum ada lagi kampus universiti yang dikuasai mereka, tetapi sudah ada kumpulan atau jamaah Islam yang dipergunakan oleh mereka untuk menyebarkan faham Islam liberal ini. Sudah ada beberapa waktu yang lalu, tahun lepas kita ada buat satu seminar mengenai fahaman ini. Kita menentang faham Islam liberal ini, kita tentang. Tapi ada orang di dalam kumpulan Islam yang mempertahankan faham Islam liberal ini. Cuba bayangkan, saudara. Sebab itu kita katakan awal-awal tadi, Nabi SAW datang membawa tauhid, menyatukan padu umat, menyatu padukan kabilah-kabilah Arab yang berkeselamatan, yang saling perang-perang atas kalimat tauhid. Sekarang konsepsi tasawur faham tauhid mereka ini pun sudah rosak kerana dirosakkan oleh Zionis Kristian ini menggunakan orang Islam. Ini masalah dia. Ini masalah. Kita kena sekat. Di dalam keadaan kumpulan ini tidak ada kuasa, tidak ada kuasa politik seperti saya sebutkan tadi. Apa namanya itu? Akbar di India. Di dalam keadaan orang ini tidak ada kuasa politik, mereka telah menyebarluaskan fahaman ini. Bayangkan apalagi kalau mereka ini memiliki kuasa politik. Gus Dur di Indonesia sebagai contoh ialah bapa pluralisme agama. Sebab itu ketika dia mati, ketika dia hidup, dia sudah dibaptize sebagai seorang Kristian. Saudara boleh, hadirin boleh tengok Gus Dur, orang yang lahir dalam lingkungan Nahdlatul Ulama di Indonesia, menjadi presiden, pergi Timur Tengah belajar di Iraq dan balik jadi presiden, dibaptiskan menjadi Kristian oleh orang Kristian. Sebab itu kata Gus Dur ini, Quran itu kitab porno. Bolehkah kita bayang? Bolehkah kita bayang Quran itu dikatakan kitab lucahlah? Apabila dia mati, hadirin hadirat, apabila Gus Dur ini mati, dia presiden ya Indonesia, bila dia mati, dibuat patung-patungnya sebiji macam Buddha. Yang tadi Kristian, yang ini Buddha pula, dia buat patung-patung Buddha. Inilah faham pluralisme agama. Ini kita belum nampak dengan mata kita lagi berlaku benar ini, tetapi jiran kita, kalau kita ada keluarga di Indonesia, ya saya pun daripada Bugis juga ada keluarga di sana. Jadi kita boleh tanya keluarga kita di sana, bagaimana hidupnya orang yang berfaham liberal dalam agama. Semua agama semua. Ya, hari ini dia menjadi Kristian, esoknya dia jadi Buddha. Coba bayangkan dalam keluarga kita, keluarga Muslim, sang bapaknya itu seorang Hindu, istrinya seorang Kristian, anaknya seorang Buddha. Atau si bapak tu paginya Islam, pergi ke subuh masjid, pukul 9 nanti pergi ke kuil Hindu pula, pukul 9 pagi. Hari Ahad pula pergi ke gereja. Bayangkan apa akan jadi kepada masyarakat. Padahal Nabi SAW datang mengajak manusia bertauhidkan Allah. Sebab itu kita lihat di Makkah, di Madinah, orang Yahudi ada. Nabi SAW tidak mengatakan agama kamu betul. Tidak. Ada orang
Majusi, agama kamu betul. Tidak. Nabi tidak kata. Nabi ajak mari masuk agama Islam. Datang masuk agama Islam. Tetapi orang sekarang yang kononnya memperjuangkan Islam mengatakan semua agama sama. Sebab itu di dalam perlembagaan Madinah, di dalam perlembagaan Madinah, artikel yang ke-25, yang disebut ummatan wahidah, umat yang satu betul. Tetapi bagi orang Islam agama dia, bagi orang kafir, bagi orang Yahudi agama dia. Dia tidak kata satu agama. Ummatan wahidah tu bukan semua agama sama, ada. Kami lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Kami tidak paksa kamu menganut agama, kami tidak paksa. Tapi kamu kena ikut. Kamu tak mau ikut, maka kamu dapat habualah di akhirat nanti. Tapi orang sekarang ini nak menyamakan. Cuba bayangkan tuan-tuan. Ini yang kita risau. Inilah yang saudara Norma dan sahabat-sahabatnya itu bekerja siang malam untuk menjaga akidah supaya jangan rosak. Di Indonesia ya begitu. Semua agama sama. Maka untuk mengambil barakat agaknya lah, pagi dia pergi masjid, tengah hari Ahad dia pergi ke gereja pukul 9, pergi ke tokoh Hindu, atau pukul 6 pergi ke tokoh Hindu. Tak boleh. Tidak pernah berlaku di dalam mana-mana zaman sepanjang sejarah Islam, tidak pernah berlaku, melainkan zaman sekarang. Inilah fitnah besar kepada akidah ummah, tak disedari atas sebab paham liberal. Ini dia satu. Masing-masing hak, masing-masing individu ada hak untuk beramal. Tak betul lah. Tetapi kamu jangan mengatakan Islam mengiktiraf agama kamu. Tidak. Tidak. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Jadi saya ingat kurang-kurang Romana bahawa kita kena kenal pribadi yang membawa faham liberalisme yang bercanggah dengan Islam ini. Kita kena faham mereka itu. Kita kena kenal mereka itu. Dan jangan membiarkan mereka ini menguasai walaupun satu saat di mana-mana posisi kepimpinan di dalam kumpulan kita. Kita tidak ada pilihan melainkan kita bersatu tenaga memadukan umat Islam untuk menegakkan kalimatullahiyal ulia. Ini yang kita punya misi kita. Tidak ada lain dan tidak bukan. Kita kenal mereka dan kita kena bersatu. Setakat itulah setakat yang boleh saya sampaikan kepada hadirin hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.